Okey, daripada sini kita akan belajar tentang silinder dan solenoid. Jadi dekat sini ada beberapa jenis silinder dan solenoid. Jadi kamu tengok dekat sini, ini adalah silinder. Jadi ini silinder double acting silinder, ada dua lubang, double acting silinder, double acting silinder, double acting silinder, double acting silinder. Yang ni adalah single acting silinder, satu lubang. Jadi saya boleh tuliskan dia sebagai DAC, double acting silinder. Okey. Yang ni single acting cylinder ialah single acting cylinder SAC, satu lubang. Okey, kemudian kamu akan tengok dekat sini ada yang bawah ni nama dia solenoid. Jadi solenoid sentiasa berada di bawah silinder. Jadi ini kamu tengok ada satu saja tempat tekan ni, maknanya ini adalah jenis, tengok pada simbol dia kat sini. Jadi simbol dia adalah 5 two-way ni kat sini. Kalau ada satu kat sini single pilot. Ni single pilot, ni ada dua, double pilot, ni double pilot. Jadi dekat sini ialah nama dia dekat sini adalah 5 two-way single pilot. Sebab ada satu. Ini pun sama. Ini brand yang berbeza tapi jenis yang sama. Ini Festo, ini Festec. Yang putih-putih ni Festec, yang biru-biru ni Festo. Ini ialah yang sama, iaitu 5 two-way single pilot. Ini dia ada yang hitam ni solenoid. Ini macam ni, dia pakai button macam ni. Single pilot. Jadi 5 two-way single pilot. Yang ni sama jenis dengan ni, 5 two-way double pilot. Ada dua tempat tekan di sini. Double pilot. Okey, jadi 5 two-way double pilot. Ini pun sama, 5 two-way double pilot. Yang ni 5 two-way single pilot. Yang ni 5 two-way double pilot. Dan yang ni, ini bukan, ini ialah 3 two-way. Ini ialah 3 two-way. Tengok, 3 two-way mesti sambung ke single acting. 5 two-way, ada dua lubang. Tengok dua lubang sini, sambung ke dua lubang. Sama juga sini dua lubang, sambung ke dua lubang. Double acting cylinder. Ini cuma ada satu, jadi sambung ke single acting cylinder, iaitu ini 3 two-way. Ini 3 two-way. Ini single pilot. Jadi apabila kita ada single pilot, maknanya dia dalam dia ada spring. Okey, ini dalam dia ada spring. Yang ni tak ada. Yang ni pun dalam ada spring. Jadi macam mana proses dia berlaku, iaitu sekejap. Okey, bagaimana dia berlaku, cara kerja dia, kamu tengok lubang sini. Okey, jadi kena ingat yang ni kalau single pilot, dia punya butang ni
ataupun solenoid sini sentiasa sebelah kiri ya. Sama juga. Ini sentiasa sebelah kiri. Ini diable, okey. Jadi ini dua lubang sambung ke dua lubang sini. Kiri ke kiri, kanan ke kanan. Sambungan dia. Kanan lubang sambung ke kanan. Itu cara sambungan dia. Sama juga yang lain. Okey. Yang ni kanan sambung ke kanan dan kiri ke kiri. Macam tu. Senang saja. Tapi make sure kamu tekan kuat-kuat. Sebab kalau tak kuat nanti angin dia akan bocor. Jadi ini adalah sistem yang dinamakan elektroneumatik ya. Elektroneumatik. Okey, tengok kanan ke kanan, kiri ke kiri. Itu sama dia. So nanti untuk kamu punya latihan, tengok jenis apa yang kamu dapat. Iaitu jenis silinder dan solenoid jenis apa. Bukan kamu akan dapat semua lah. Kamu akan dapat yang berkaitan saja. Macam ni satu sambung satu saja. Okey. Ini nama dia manifold lah. Ini manifold. Okey, manifold ni maksudnya dia sambung ke lubang yang satu di sini. Ini yang kat sini, bawah sini. Sini lubang angin masuk. Ni lubang angin masuk. Lubang angin masuk. Semua disambung ke manifold. Tapi saya tak sambungkan lah. Sebab nanti wire banyak. Jadi macam mana dia beroperasi? Okey, dekat sini kalau kamu tengok latihan nanti yang kamu kena buat secara online ataupun offline, dekat situ kamu akan ada dia punya silinder yang ditandakan plus dan minus ataupun tidak ada plus minus. Okey. Jadi latihan yang sebelum ni kamu buat tidak ada plus minus tetapi yang ni ada plus minus dan ada yang tak ada. Jadi kalau kamu tengok, kalau ada satu saja macam ni, kalau ada satu, maka dia tidak ada plus minus, dia cuma ada, saya tandakan sebagai dekat sini solenoid, solenoid A. Okey, solenoid A. Solenoid A tidak ada plus minus sebab ada satu saja. Yang ni saya tandakan sebagai B. Bagi dekat sini solenoid B ada plus minus sebab ada dua. Ada dua solenoid. Apabila ada dua maka dia ada plus dan minus. Jadi dekat sini solenoid, dekat sini B plus dan sebelah sini ialah B minus. Sama juga yang ni pun ada plus minus iaitu C, saya tandakan C, C plus dan C minus. Ini ialah D. D nampak dia ada sebelah saja, maka dia ada D saja. Tidak ada plus minus. Solenoid D. Ini solenoid E. Itu. Macam tu cara dia. Jadi macam mana dia berfungsi? Dia berfungsi apabila dapat bekalan daripada ni solenoid sini. Jadi apabila dapat tenaga dekat sini, maka angin yang tadi daripada sini, saya pasang satu. Okey, angin daripada sini, manifold lah, nama dia manifold ni, masuk ke input solenoid. Jadi apabila dapat solenoid yang dapat tenaga, maka angin tadi dia akan mengalir masuk ke sini, kemudian dia akan tolak keluar. Macam tu. Jadi apabila angin dia stop, maka ini spring return dia akan patah balik. Okey. Apabila dapat tenaga, angin daripada manifold masuk sini tolak silinder keluar.
Apabila tenaga dia diputuskan, maka dia pun lepas. Sini ada spring, dia akan masuk. Itu cara kerja dia. Sebab itu dia cuma ada A saja. Sebab sebelah sini spring akan tolak masuk balik. Berbanding dengan yang ni ada plus dan minus B ni. Apabila B plus solenoid B plus dapat tenaga, maka angin akan masuk ke sini, kemudian tolak sini. Apabila ini tak dapat tenaga, tidak ada apa-apa berlaku. Mesti sebelah minus dapat tenaga. Tidak boleh kedua-dua dapat tenaga lah. Kalau dapat tenaga dua-dua, dia akan hang. Jadi tenaga current sekarang daripada B plus, dia akan tolak keluar. Stop B plus, masuk ke B minus, dia akan tolak balik masuk. Macam itu. Itu cara kerja dia. Sama juga yang ni pun sama. Apabila dapat daripada C plus, maka angin masuk ke sebelah sini, keluar. Apabila C plus stop, masuk tenaga current ke C minus, maka dia akan tolak masuk. Tetapi yang ni, yang ni ada spring kat dalam. Kalau kamu tengok, dia cuma ada, tidak ada plus minus, dia cuma ada D saja. Maka apabila solenoid D dapat tenaga, maka angin akan masuk ke sini, dia akan tolak. Keluar. Macam tu. Tetapi ini tidak ada spring dalam ni. Apabila tidak ada tenaga dekat D sini, maka spring berada di dalam solenoid ini sendiri. Maknanya apabila D ni tidak dapat tenaga, maka angin tu dia akan automatik masuk ke sini, dia akan tolak masuk. Walau bagaimanapun, ia bergantung kepada jenis silinder ini, sama ada normally open atau normally close. Kalau tengok, iaitu tengok daripada initial dia. Kalau initial macam ni, dapat supply, dia akan tolak. Apabila supply kat sini stop, spring dalam ni akan tolak masuk. Angin dia akan lalu sini, tolak masuk. Sama juga yang ni, apabila E dapat supply, maka angin akan lalu ke sini, masuk, tolak keluar. Jadi apabila E tak dapat supply, maka spring akan dalam ni akan berubah, dia akan tolak angin masuk semula ke sini dan akan tolak masuk. Jadi daripada situ kamu akan tahu dekat sini ada beberapa jenis komponen dan bagaimana cara kenali dia, iaitu secara elektromagnetik. Kamu dah belajar dia punya silinder double acting silinder dan single acting silinder. Jadi single acting silinder ada satu lubang, mesti disambung ke 3-way single pilot solenoid valve. Lubang bersama ada satu, senang kamu nak tahu. Jadi dekat sini ada dua lubang. Ini 5-way double pilot sebab ada dua ni pilot yang panduannya ni dua. Jadi double pilot pasang dekat sini. Dua lubang, sini double acting cylinder, senang. Jadi yang kat sini single pilot sebab ada tengok kat sini. Cuma ada satu solenoid kat sini yang control. Jadi ini adalah single pilot. Jadi itulah cara bagaimana kamu tengok, iaitu jenis silinder dan solenoid, dan kamu nak tentukan bagaimana ada yang ada silinder plus minus dan ada yang tidak ada plus minus. So video ini akan membawa kamu kepada next video yang kamu perlu buat, di mana dia ada menggunakan solenoid A plus dan A minus. Sampai situ dulu. Assalamualaikum.